Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Farhan Nasir dan setiap minggu aku akan post video panjang di channel ni. Perjalanan aku mencari segenggam belian sejongkong emas. Progres kali ni ialah all the small things. Benda-benda kecil je. Aku masih lagi kemas-kemas rumah aku. Semalam aku dah hantar barang. Tinggal lagi sikit je. Aku kena kosongkan tempat ni sebelum 31 Disember. Itu satu. Kedua, kemarin aku jadi moderator. Aku ni kan berangan nak jadi speaker. Aku nak buat public speaking. Aku fikir aku ni boleh bercakap dengan eloquent. Aku rasa aku boleh articulatekan idea aku dengan baik. And good thing, team leader aku, dia pergi suggestkan nama aku untuk jadi moderator. Aku pun aku dapat invitation tu untuk jadi moderator and aku terima. And aku pun jadilah moderator. Good thing ada skrip sebagai panduan aku ubah sikit-sikit. And memang apa yang kita bayangkan tu berbeza dengan apa yang kita buat. Dalam fikiran, contohnya macam dalam fikiran aku, angan aku macam yelah penuh karisma, bercakap apa semua kan, ada daya tarikan. Itu aku bayangkan tentang diri aku. Tapi bila nak buat, dia jadi lain. Aku ada rasa panik sikit, ada rasa nervous sikit. Jadi aku bercakap laju. Lepas tu, aku ada beberapa perkataan yang aku tersasul. Sebab mulut aku ni lagi laju daripada apa yang aku fikirkan. Tapi bagi aku itu, it's a good thing lah. It's a good training. Audience masa tu lebih daripada 80 orang. Aku beranggap itu satu latihan. Instead of jadi speaker, jadi moderator, which is a good training untuk public speaking kan. Bayangkan kalau aku jadi speaker, lepas tu cakapnya buruk nama. Buruk nama aku nanti. So it's a great experience. One thing ialah dekat Zoom tu aku kecilkan tahu skrin tu. Sebab sebelah lagi aku buka Zoom, aku buka Microsoft Word. Kat skrip aku ada kat Microsoft Word tu. Jadi aku tak nampak lah. Kalau Zoom kan kita nampak orang ramai-ramai kat atas kan. Tengah tengok. Tengah join meeting. Jadi bila aku kecilkan Zoom tu, hanya nampak aku dan juga speaker. Aku tak nampak audience. Aku tak sedar pun ada audience. Jadi dia pengalaman lain sikit lah. Bayangkan kalau aku jadi speaker kan. Mungkin bila menyedari ramainya orang yang melihat tu, aku akan jadi lebih panik. I don't know. Tapi benda ni memang kita memang kena latih. Contohnya macam aku buat konten. Bercakap depan kamera. Ada rasa tak selesa awalnya, ada overthinking sikit. Tapi sekarang macam dah okay. And selama ni cakap dalam keadaan tertutup. Kalau korang tengok konten-konten sebelum ni, ada yang aku cakap kat public, ada orang lalu lalang. So benda tu adalah satu training lah. Which is a good thing. Hopefully akan datang bila aku dah makin dikenali. Contohnya personal branding aku tu dah ada. Aku dah nampak seolah-olah ada authority dalam benda ni. Orang akan panggil aku untuk jadi speaker and aku boleh bercakap dengan baik. Kalau cuba bayangkan kalau tiba-tiba je terus jadi speaker kan, dengan tak ada skill ada, tapi instead of grade A mungkin grade C ke B minus ke kan. So it's a great experience. And dalam kesibukan aku buat benda ni, aku rasa benda tu bagus tau. Sebab aku jadi tak berapa pay attention sangat dekat analytics. Okay, setiap hari aku buat konten. Sometimes aku buat konten macam zombie. Maksudnya apa? Aku akan recycle konten lama. Aku olah balik. Terutamanya konten-konten yang view dia rendah. Kan? Sebab
it's not for audience, bukan untuk orang yang menonton, tapi untuk algoritma. Maknanya aku buat konten supaya algoritma tahu yang aku masih aktif. Jadi bila aku sibuk, aku buat konten macam tu. And ada konten yang masih berkesan, maknanya berkesan macam ada engagement, ada pertambahan follower, kalau macam kat YouTube pertambahan subscriber. In fact, subscriber YouTube dah melebihi 300, which is awesome Aku rasa macam, wow, lebih 300. This is nice. Terima kasih banyak-banyak. Jadi bila aku sibuk dan aku pula buat konten dalam zombie mode, tiba-tiba je bila aku tengok analytics macam, oh dah banyak ni aku punya account dah grow, dah sejauh ini aku berjalan, which is quite interesting. Sebab kalau tak, aku pernah tengok lah konten-konten orang kan, yang dorang bagi advice yang kalau kita ni terlalu banyak sangat tengok analytics, stress kita akan cepat give up. Sebab apa? Kita rasa macam kita dah buat banyak, lepas tu outcome dia tak best. Outcome dia tak sesuai dengan expectation kita. Macam aku, bila aku tengah sibuk, aku punya expectation ialah yang penting siap, yang penting post. Whatever happens, happens. Atau ada S ke kat happens tu? Whatever happen. I don't know. Aku ni kadang-kadang aku jadi grammar Nazi. Kadang-kadang aku langgar je. But never mind, tak penting pun. Next, aku rasa next content ialah pada hari Isnin kan. Aku akan recap tentang 2025. Perjalanan aku yang memang berubah, babe. Apa yang aku nak buat awal tahun dengan apa yang aku buat sekarang berbeza sangat. Aku jadi dealer public goal is not part of my 2025 punya plan. Tak ada plan pun dalam tahun ni yang aku nak jadi dealer public goal. Aku ada kemahuan nak jadi content creator. Aku ada kemahuan nak jadi penulis. Tapi aku tak buat-buat. Tapi aku dah berjaya buat. Right now aku buat content and draft aku pun dah siap. Cuma aku rasa macam ada benda yang tak cukup. InsyaAllah nanti aku akan top up lagi beberapa bahagian. Tak banyak lah, 1-2 bahagian je. I think that's all for today. Yang mana yang nak tengok konten sebelum ni, aku letak kat sini. Yang nak tengok aku dari nombor 1, vlog nombor 1, aku letak playlist kat sini. Nanti aku post lagi. Thank you so much.